Janganlah meja 7 kaki, lampunya 2 kaki. Kontol. Hari ni kita nak bedah rumah netizen episod 4. Tahniah kepada Anaila Azkaira sebab rumah hampa terpilih untuk bulan ini. Bila kita tengok rumah ni kan, nampak macam tak ada masalah. Dia punya flow cantik. Okay, laluan dia clear. Tapi warna terlalu gelap. Tak ada combination of colour. Tak nampak pattern texture dekat sini. So dia semua nampak warna colour grey. Yang inilah kita panggil millennial grey. Macam mana Anaila ni dia nak bagi cantik sikit rumah dia tanpa keluarkan duit yang banyak sangat. First, langsir mesti full high supaya rumah tu nampak tinggi. Lepas tu apa perasan kan tingkap dia banyak keliling kan. Sebelah kiri ni ada tingkap. Sebelah depan TV ada tingkap kan. Dia terlalu baik tingkap. Kalau hampa bina rumah sendiri atas tanah kosong, elakkan tingkap banyak sangat macam ni. Kalau nak buat tingkap, buatlah satu tingkap yang besar tu sama sliding door, folding door dekat satu sisi sahaja. Elakkan aircon dekat atas TV. Fila tahu yang ini selalunya point aircon ni developer memang dah sediakan dekat atas TV sebab nak jimat kos. Tapi kalau hampa ada banyak bajet, kita ubah sikit sama ada ke dinding tepi sebelah kiri ni ataupun ke dinding yang lain lah. Sofa L-shape ni, kalau tak mau tukar, okey je, just letak decoration pillow dekat atas tu, mungkin warna yang cerah-cerah sikit. Tapi mesti warna tu kena boleh match dengan colour kelabu gelap ni. Sebab kelabu gelap ni, bila kita letak tiba-tiba warna bantal warna beige, dia akan macam terlalu kontra, dia tak menyatu. So, hampa kena hati-hatilah. Yang keduanya, boleh tukar sofa kecil dekat sebelah tingkap kiri ni. Kan, dia macam two-seater, dia macam love seat kan. Yang tu boleh tukar, letaklah satu statement piece. Statement piece ni ambil warna yang different daripada kelabu ni. Contoh mungkin minat colour sage green, letak olive green ke kan. Atau yellow, mustard yellow. So letak satu statement piece ni, dia boleh jadi armchair ataupun dia boleh jadi wing chair. Seterusnya, Fila tak nampak layering lighting yang betul. Yang Fila nampak cuma lampu dekat ceiling, dan satu lampu stand, floor lamp dekat sebelah TV tu. Tapi floor lamp tu dia tak sesuai letak sebelah TV macam tu, dia nampak tak harmoni. TV konsol tu mungkin kita boleh ubah sikit, ambillah yang colour wood, colour kayu-kayu ataupun something yang cozy. Sebab bila semua warna kelabu gelap, warna hitam, dia tak ada satu efek yang cozy. Nak nampak cozy mesti ada warna kayu atau mesti ada warna hijau-hijau sikit. Dinding hijau dekat pintu masuk ni, catlah warna lainnya itu sebab Fila selalu cakap kita kena ada satu feature wall. Adakah feature wall itu dekat dinding yang ada pintu ni? So yang itu tak bolehlah jadikan feature wall. So you just cat saja colour neutral kat situ. Mana yang kita jadikan feature wall? Dekat tempat TV lah. Sama ada hampa nak cat dekat situ ataupun jadikan satu panel. Kalau macam yang Fila nampak ni, nak buat panel pun tak muat dah ni kan. Sebab dinding yang ada tu sangatlah kecil. Sebab tu ilusi dekat sini dia akan nampak living area tu dia macam macam tu, faham tak? Dia macam rendah. Dia rendah dan kecil. Jadi elakkan langsir yang rendah macam ni, full high kan. Nak bagi efek lagi besar adalah full wall. Wall to wall, floor to ceiling. Untuk meja makan ni tak ada isu. Cantik sebab dia colour wood kan. Dia wood yang gelap. Macam walnut macam tu, okey. Kalau ada bajet sikit, letak lampu gantung. Sebab Fila tak nampak lampu gantung sini kan. Letak lampu gantung bagi center dengan meja makan. Dan panjang dia tu janganlah panjang sama panjang meja makan. Pendekkan sikit daripada meja makan. Katakan meja makan tu saiz dia 7 kaki katakan. Okay, lampu ni apa boleh ambil 4 kaki ataupun 5 kaki pun dah cantik dah. Yang Fila nampak, Anaila Azkaira ni, dia pakai warna-warna yang sangat selamat untuk rumah dia. So, be confident, be brave, explore colour. You boleh pakai warna hijau, warna biru sikit, or campur-campur sikit ada warna clay. Warna clay tu maksudnya warna macam nak terracotta sikit kan. Maybe dekat bahagian decoration ke, supaya dia ada naik seri. So, itu saja komen Fila untuk rumah Anaila Azkaira. Semoga hampa boleh cantikkan rumah hampa. Kalau hampa nak design and consult dengan Fila lebih detail, nampak 3D yang lebih structured dan setiap item tu ada shopping list dia, Fila cover satu Malaysia. Tapi slot kita dah penuh sampai September, Oktober dan bulan-bulan seterusnya sahaja available. Klik link kat bio cepat, book slot hampa. Okay, bye!